Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat di media sosial. Dan juga kepada semua penyembah-penyembah emas di bawah bimbingan saya. Tuan-puan, hari ini 1 Syawal dan kita meraihkan Aidilfitri. Dalam keseronokan kita menyambut dan meraihkan Aidilfitri, jangan kita lupakan pada insan-insan yang memerlukan. Dalam masa yang sama, memandangkan ekonomi sekarang tidak menentu tuan-puan. Tuan-puan berbelanjalah mengikut kemampuan masing-masing. Jangan tidak mengikut nafsu. Elakkan daripada pembaziran yang berterusan. Jadi tuan-puan, hari ini ada berita baik juga. Sepenuh 1 Syawal ini, harga emas di public gold turun sebanyak RM20, menjadikan RM622, dan saya rasa ini adalah harga yang terendah untuk masa kini, dan pada bulan ini. So tuan-puan, ambilkan peluang ini, especially kepada ibu-ibu bapa yang nak selamatkan duit raya anak-anak daripada terguna. Saya cadangkan untuk mengalihkan sebahagian duit raya anak-anak itu ke daripada gram-gram emas, kerana nilainya akan terus meningkat untuk jangka masa panjang, dan orang kata nak mengelakkan kita daripada terguna duit raya anak-anak. So saya dapati ramai juga ibu bapa yang terguna dengan tidak sengaja duit raya anak-anak. Kalau terguna itu tuan-puan perlu membayarnya balik, perlu menggantikannya balik, walaupun itu adalah anak-anak kita, tetapi duit raya itu adalah hak anak kita. Jadi tuan-puan, mulakan simpanan emas, just konsisten saja, jangan risau, jangan panik. Kita melihat harga emas turun, ini bukanlah satu yang merugikan, tetapi inilah satu peluang untuk kita menambah seberapa banyak gram-gram emas sebelum harga emas itu kembali meningkat. Ingat tuan-puan, harga emas ini turun dalam jangka masa pendek, itulah perkara biasa. Tapi untuk jangka masa panjang, setahun dan 2 tahun yang akan datang, harga emas itu pasti akan meningkat. Assalamualaikum.